Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan UMK, Datuk Profesor Dr. Hassan Basri Awang Makdahan telah mengadakan sesi perjumpaan bersama pengurusan tertinggi dan Ketua Pusat Tanggungjawab di Auditorium Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu UMK Bacok. Program ini merupakan platform sesi perbincangan dan dialog bagi bertukar pandangan serta idea antara pengurusan universiti dan pihak tanggungjawab bersama Datuk Profesor Dr. Hassan Basri selaku pengerusi LPU. Beliau menegaskan bahawa pentingnya bekerja secara sistematik untuk memastikan pentadbiran, libat urus dan kepimpinan universiti dapat dilaksanakan dengan cemerlang. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah menyalurkan beberapa bentuk bantuan khas melalui Yayasan Perkasa Siswa kepada pelajar asnaf dan bayaran mahasiswa daripada RHB Islamic Bank kepada Universiti Malaysia Kelantan. Sumbangan YPS melibatkan 20 pelajar yang terpilih dalam kategori asnaf untuk menerima wang tunai berjumlah RM250 seorang. Manakala sumbangan RHB Islamic Bank di atas sumbangan zakat berjumlah RM15,000 untuk agihan kepada pelajar asnaf, manakala penyerahan bayaran mahasiswa kepada UMK adalah berjumlah sebanyak RM69,595 bagi tahun 2024. Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Teknologis Dr. Arham Abdullah mengiringi keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultanah Nordiana Petra Abdullah ke Majlis Grand Iftar Nur Kasih 2025 Anjuran Persatuan Alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Zainab I Semenza di Hotel Perdana Kota Baru Kelantan. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultanah ke majlis ini turut diiringi oleh pengerusi Persatuan Alumni Semenza, Datuk Profesor Dr. Nikmah Hirani Muhammad. Duli Yang Maha Mulia Sultanah turut mengurniakan sumbangan Aidilfitri kepada 30 pelajar asnaf UMK sebagai tanda kasih dan keprihatinan kepada rakyat. UMK menerima tajaan pendidikan program sulung 2.0 daripada Bank Islam Malaysia Berhad berjumlah RM183,720 dan sumbangan zakat wakalah bagi tabung kebajikan pelajar UMK sebanyak RM50,000. Sumbangan berkenaan telah disampaikan oleh Ketua Pegawai Kewangan Sosial BIMB, Ustaz Muhammad Nazri bin Cik kepada Naib Chancellor UMK, Profesor Teknologis Dr. Arham Abdullah di Bilik Mesyuarat Eksekutif UMK Kampus Kota Pengkalan Chepah. Sumbangan zakat ini akan dimanfaatkan untuk membantu golongan pelajar asnaf serta memperkasa program-program pembangunan pelajar UMK. Universiti Malaysia Kelantan UMK telah mengadakan kunjungan hormat kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan SUK Yang Berhormat Mulia Tengku Kaya Perkasa Datuk Dr. Tengku Muhammad Fazli Harudin bin Tengku Faisal di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru Kelantan. Kunjungan ini adalah sebagai membuka ruang dua hala bagi perbincangan kerjasama strategik serta memperkukuh jalinan hubungan antara UMK dan pentadbiran kerajaan negeri.